Assalamualaikum semua. Hari ni kita orang nak bawa korang pergi tour masjid UKM. Banyak tau benda menarik dalam masjid sebenarnya. So, let's go. Jadi, jom kita tour ruang solat tingkat atas dulu. Let's go. Jadi, sekarang kita dekat ruang solat wanita. Jom kita tengok apa kemudahan yang ada. Let's go. Kita ada disediakan telekong. Jangan risau, wangi telekong ni. Boleh digunakan, okey? Seterusnya kita ada cermin untuk para wanita yang ingin bersiap-siap di depan cermin. Okey? Okey guys, ni merupakan ruang solat lelaki. Okey, tak dilupakan juga, masjid juga sediakan tandas untuk wanita. Dan juga tandas OKU wanita. Jom, let's go. Ni merupakan ruang wuduk. Bersih. Let's go. Kita tengok toilet pula. Ni juga sinki-sinki. Dan tandas. Jadi, saya nak tunjuk kat korang, ni lah suasana sebelum solat Jumaat. Meriah tau. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmat. Ni, yang duk mai sembahyang Jumaat tu jangan duk lupa ni. Sedekah sikit tau. Nice. Korang tahu tak, selalunya setiap hari Jumaat mesti akan ada orang memberi makanan ataupun minuman percuma kepada para sejemaah solat. Korang tahu tak, masjid juga menyediakan khidmat pengurusan jenazah bagi orang awam dan pelajar universiti. So, ni antara satu kemudahan masjid. Masjid juga banyak menyediakan kemudahan seperti kursi dan meja untuk para pelajar yang ingin study ataupun nak berlepak santai di masjid. Masjid juga sediakan tempat pengisian air tau. Kat sini ada pejabat zakat tau. So senang korang kalau nak uruskan zakat. Tak perlu pergi jauh-jauh. Dan juga ada juga kaunter zakat dekat sebelah sana. So pejabat zakat ni dekat je sebelah pada bilik bersyarat. Bilik mesyuarat masjid. So bilik mesyuarat masjid ni korang boleh je kalau nak guna apa semua untuk buat sebarang meeting, tapi dengan syarat korang kena pergi buat booking. Rauda, saya rasa lapar lah. Ya kan? Saya pun sama. Tapi awak tahu tak? Sebenarnya masjid ada tau sediakan vendor-vendor makanan jualan. Ya ke? Nak tahu kat mana? Jom, let's go. So, kat sini ada jual ayam gunting, kerupuk lekor. Kalau dahaga-dahaga tu, jangan risau. Kita ada jual air kat sini. Jadi, last sekali ada juga Yuk Rojak Cendol. Dan tak dilupakan, diorang sediakan tempat untuk korang makan. So, masjid UKM ni bukan sarang-sarang masjid tau. Banyak sangat kelengkapan yang ada. So, kalau korang singgah UKM, jangan lupa singgahi masjid UKM, okay? So, itu je untuk video kita orang kali ni. Bye, terima kasih.